memang sangat-sangat cantik ya, baras memang puas hati lah. Okey. Memang cantik, okey, cantik sangat-sangat. Assalamualaikum, selamat datang korang kat akaun Baras Batman. Jadi untuk video kali ni, episod ke-15, Baras nak unboxing dan review dekat korang Batarang replika daripada NECA, okey. Jadi video ni bagi Baras video yang special lah, sebab ni first collection Baras dari segi weapon, okey, ataupun aksesori saja. Dan figure benda ni Baras dapatkan daripada Carousel, memang brand new. Berkatanya original NECA. Baras harap memang original sebab Baras tengok review daripada YouTube yang lain. Ni nak tahu dia NECA ke tak, okey. Okay, jadi kat sini memang brand new. Baras dapatkan dengan harga 50 macam tu je, termasuk post. Bagi Baras sangat baloi ya Baras dapatkan, okey. Kalau korang tengok kat sini memang cantik memang cantik weapon ni diinspirasikan daripada video games Batman Arkham Knight. Satu ni kita ada DC Comics, okey, Batarang replika. Yang ni Batarang dia, Baras tak tahu besar dia macam ni juga ataupun memang satu ni, okey. Yang ni lebih kepada choking hazard, okey. Baras nak tunjuk kat korang. Ni memang panjang, okay, kotak ni. Baras ada pembaris dalam 12 inci. 12 inci pun still panjang lagi kotak dia. Batarang dia kita tengok kejap lagi, okey. Lepas tu dekat sini kita ada ni apa ni? Ini kita ada Batman Arkham Knight Batarang replika. Okey. Lepas tu yang ni Arkham Knight, Batman Arkham Knight. Okay. Batarang folds, compact and release with spring action. Katanya dia boleh full macam ni. Lepas tu katanya dia ada macam boleh tukar dia punya ni, nak jadikan remote control Batarang. Kalau korang main game dia, korang akan tahu dia ada remote control Batarang dengan Batarang biasa, okey. Okey. Kotak dia pun agak premium, keras, okey. Batman Arkham Knight Batarang replika. Lepas tu dekat bahagian atas kita ada ni. Okay, kita tengok Batman Arkham Knight Batarang replika. Okay, gambar Batman. Lepas tu yang ni Batarang DC Comics, logo Batman, WB. Ni NECA. Okay. Lepas tu yang ni lebih kepada dia nak tunjuk installation battery. Okay. Okay. Jadi jom kita connect part untuk unboxing part Batarang replika daripada NECA. Okey, Baras memang tak sabar, okey, nak unboxing figure ni. Okey. Bukan figure lah, aksesoris ni. Kita tengok dekat sini, kita try buka, sekejap Baras zoomkan. Okey. Okey. Kita try tengok. Okay, Baras kurangkan lighting. Tengok, memang terbaik. Kita kat dalam ni ada apa-apa lagi tak? Kat dalam ni dah tak ada apa-apa lagi. Jadi Abang rasa ketepikan. Okey. Okey, jadi ni dia. Okey, Abang nak try buka. Okey, buka pakai ni lah. Pakai gunting cantik sikit. Okey, kita try, kita tengok. Lepas tu kita tengok dekat sini. Okay, kita potong sini. Okay, dah. Okay. Okay, kita try buka.
tengok. Memang sangat-sangat cantik ya Baras, memang puas hati lah. Okey. Memang cantik, okey, cantik sangat-sangat. Okey. Ya Baras, kita buka yang ni. Kita potong yang ni dulu. Okey, potong yang ni. Okey, check. Dia banyak pula selotip dekat sini. Okey, nanti kalau korang nak skip je, korang boleh skip saja. Nanti Baras akan sediakan timestamp dekat description video ni. Okey, jadi kita keluarkan yang ni dulu, yang atas ni dulu. Okey. Okey. Jadi dekat sini kita ada ni. Okey. Kita ada ni. Okey, lock, unlock. Okey. Lepas tu kita ada yang ni, tengok. Yang ni rasanya untuk remote, jadikan dia remote control battery. Okey. Lepas tu yang ni the main part. Tengok kat sini. Oh, masih ada lagi plastik apa yang kena gunting kat belakang. Sekejap ni. Okey, mari kita tarik. Okey, ni tak ada apa-apa. Letak tepi dulu. Ni memang satu apa tu, replika yang memang cantik. Okey. Okey, kita buka dia punya ni. Okey. Okey, ni dia memang cantik. Okey, korang tengok dekat sini memang panjang ah. Okey, first impression Baras boleh kata kalau korang ada rezeki untuk jumpa replika ni, korang kena dapatkan. Okey, memang sesuai untuk korang jadikan collection. Okey. Okey, jadi jom kita connect part untuk what's in the box. Okey, jadi part what's in the box, okey, bagi Baras memang sangat baloi ya. Baras rezeki Baras dapat dengan harga 55, termasuk postage sekali. Bagi Baras ni satu apa tu weapons atau accessories yang memang wajib korang ada dalam collection korang. Kalau korang ada rezeki, korang dapatkanlah sebab memang cantik. Okey, dia memang plastik. Okey, tapi dari segi apa orang kata, design memang sangat-sangat cantik. Okey, Baras dapat 55 ni sangat baloi. Baras dapatkan figure, Baras dapatkan accessories ni. Okey, jadi jom kita ke next part untuk figure review and articulation. Okey. Okey, jadi untuk part figure review and articulation, basically benda ni bukan figure lah, accessories. Okey.
Okay, jadi kalau tengok dekat sini, korang tengok dia punya design memang cantik, okay. Korang tengok memang nampak macam besi, okay. Ni nampak tajam betul, okay. Korang tengok kat sini, okay. Memang design dia memang cantik lah. Ni tajam. Korang jangan risau korang dapatkan figure ni. Yang ni dia tajam ni tak menyakitkan, okay. Okay, sebab ni plastik je, okay. Cuma yang ni korang kena hati-hati sikit, takut tercucuk mata ke apa ini. Sebab ini agak tajam, okay. Walaupun dia plastik tapi dia keras, okay. Ini dekat bahagian apa, tengah dia, okay. Okay, jadi kalau dari segi apa tu review yang simple lah bagi Baras. Memang cantik, dia nampak memang macam besi, okay. Tapi dalam video Baras ni korang nampak dia macam warna space grey, tapi sebenarnya dia warna hitam, okay. Dia warna hitam, dia warna gelap. Sebab lighting Baras ni korang nampak macam di space grey, okay. Okay, dari segi articulation, apa tu, benda ni korang boleh full, okay. Korang tengok kat sini korang boleh full macam ni, okay. Jadi basically dia kat sini dia ada spring, okay. Baras tak pasti Baras punya ni dia agak keras. So spring ni sepatutnya dia boleh keluarkan tau. Tapi Baras punya dia agak ketat. Sebenarnya dia tekan tu dia boleh terus keluar, okay. Jadi kalau korang dapat yang ketat, korang boleh buat macam ni lah. Sekejap. Macam tu, okay. Nampak macam korang macam Batman, okay. Memang berbaloi lah untuk korang dapatkan, okay. Jadi jom kita ke next part untuk accessories review. Okay, jadi untuk accessories kita ada satu je accessories. Yang ni apa tu, untuk tukarkan dia kepada remote control battery, okay. Yang ni korang akan pasang macam ni lah, dekat tengah-tengah dia. Korang tengok ada slot ni kan. Korang akan pasang macam ni. Lepas tu korang tengok dia nak unlock ke atas, nak lock ke bawah, okay. Korang tengok macam ni, okay. Jadi ini yang Baras nak try buka ni. Sebab figure ni figure yang dah lama, tak pasti bateri dia masih load lagi ke tak kan. Okay, tengok dia ada lampu tak. Abang rasa figure ni figure yang dah lama. Jadi apa tu, bateri dia memang kena tukar. Tapi tak apa, kita akan try pasang je, okay. Jom kita ke next part untuk apa nama, figure and accessory matching. Okay, jadi untuk part figure and accessories matching. Jadi cara korang nak buka benda tengah ni, korang kena pusing apa tu, dia punya ni kan. Korang nak apa tu, lock, korang pusing ke kanan, okay, ikut jam. Kalau nak unlock, korang pusing ikut lawan jam. Korang tengok macam tu je. Kat sini dia ada details dia, okay. Jadi ini untuk battery yang biasa, dua ni, okay. Yang ni untuk apa nama, untuk remote control battery, okay. Jadi dekat sini korang masuk je dia punya ni, okay. Korang masukkan dia. Lepas tu korang tengok dekat sini dia ada slot untuk masukkan dekat sini kan. Korang masuk je dekat dalam ni, okay. Korang align kan je, okay. Okay, korang unlock kan, korang pusing ke apa, ikut jam, okay. Jadi macam tu saja. Tapi disebabkan figure ni figure dah lama, jadi Baras akan tukar bateri apa tu, tapi dia punya ni tak hidup, okay. Baras tunjuk je macam nak tukarkan dia kepada remote control battery. Jadi macam ni saja, okay. Jadi jom kita next part untuk figure size and figures, size and figure size comparison with other figures. Okay, jadi untuk part ni apa tu, Baras boleh tunjuk figure size je. Baras tak boleh tunjuk comparison dengan figure lain, okay. Jadi dari segi panjang dia ni memang panjang, okay. Ni ada pembaris dalam pembaris 12 inci. Korang tengok kat sini. Sekejap Baras ni kan, okay. Korang tengok kat sini 12 inci. Still panjang lagi. Baras rasa ada dalam 14 inci macam tu, okay. Memang besar lah, okay. Memang panjang, okay. Okay, jadi kita dah sampai ke hujung video. Jadi secara konklusi ni Baras sangat suggest untuk korang dapatkan apa tu, apa nama, replika battery ni memang
sangat cantik dan sangat best untuk korang jadikan collection. Okay, dari segi weapon dan juga accessories. Okay, video Abaras yang kali ni tak lama sebab dia punya figure dia simple saja. Okay, jadi untuk video-video akan datang Abaras akan buat banyak lagi unboxing dan review collection Abaras. Dan kalau korang ada apa-apa figure yang korang nak Abaras review, korang boleh komen dekat video Abaras ni. Dan kalau korang nak tengok Abaras review Batman Arkham Knight, daripada Amazing Maguchi dan McFarlane Toys, Abaras korang boleh tengok dekat link yang Abaras akan sediakan dekat video ni. Dan kalau korang ada apa-apa penambahbaikan, korang boleh komen dekat video ni. Okay, jadi kita jumpa dekat next video. Terima kasih korang sebab support Abaras. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.